Bang, kenapa kena overhaul gearbox ni? Wajib ke kena overhaul? Dah lah mahal. Aduh. Okay, benda tu lah yang selalu aku dapat komen ataupun luahan daripada netizen kat luar sana. Persoalan dia adalah kenapa kena overhaul. Okay, senang cerita macam ni lah. Kita kalau lapar, kita kena makan. Kita kalau haus, kita kena minum. So sama juga macam gearbox ni. Bila sampai masa dia akan haus dan perlu maintenance. Tak faham juga? Tak apa, next ni aku terangkan. So ini adalah dia punya rangka gearbox. Macam kat depan aku ni gearbox CVT lah. Honda kan, biasalah. Gearbox CVT ni memang kegemaran Honda. So bila overhaul tu, dia akan bersihkan dalam ni. So bila gearbox ni dah lama bersih dengan bersih, bila bergerak ataupun bergesing, dia akan menghasilkan habuk besi tu dan akan bercampur dengan dia punya minyak gearbox. Benda tu lah kita akan tukar. Bukan saja dia punya minyak gearbox, dari segi komponen part wear and tear dekat dalam gearbox ni pun kita akan tukar. So senang cerita, overhaul ni adalah untuk menjaga korang punya kesihatan gearbox dari segi dalaman lah. Selalunya kalau gearbox CVT ni, part yang paling banyak masuk kat bengkel kita orang yang rosak adalah dia punya stick bag dan juga dia punya pulley. Lagi-lagi CVT Honda, yang masuk je mesti ada stick bag putus lah, pulley calar lah. So itu adalah common issue yang selalu terjadi dekat gearbox CVT Honda ni. So macam pulley ni pula, pulley ni selalunya dia ada masalah, kadang-kadang calar. Calarnya sebab apa? Sebab bila pressure tak ada, bila kita tekan kan, dia akan turun balik sepatutnya. Tapi bila kita tekan, ada kata kereta bergerak, dia akan tertekan macam ni dan dia akan stuck, dia tak akan turun. Yang tu ada masalah jam. Benda itulah yang menyebabkan bahagian pulley atas ni dia akan calar, dia akan bergeser dengan stick bag. And then lagi satu dari segi part wear and tear lah. Bila sampai je masa memang perlu tukar, kena overhaul. Senang je nak jaga gearbox ni. Korang jaga servis dia, jaga pemanduan, InsyaAllah korang punya gearbox ni dalam keadaan yang sihat. So kepada korang ada masalah ataupun nak servis dan juga overhaul gearbox korang boleh datang ke Transmatic Automotive dan jangan lupa follow Mechanic Transmission.